Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam tajuk evolusi zon A. Jilid berapa ah? Jilid 6 kot, jilid 7 kot. Jilid 7 katanya. Dia ada 2 jilid. Dia ada 2 jilid. Tak silap satu lagi adalah jilid 9 ataupun jilid 8. Saya selalu tertukar antara 8 dengan 9. Satu lagi adalah 6 atau 7. Saya pun selalu tertukar antara dua benda ni. Dia ada dua. Kita baru dekat yang stage 1. Maksudnya adalah kita belajar menggunakan 8D kan. Kita belajar menggunakan 8D. Kita belajar nak cari market menggunakan 8D. Nak tengok arah market. Okay, besok buy, besok sell, besok buy, besok sell. Itu berdasarkan 8D sebelum dia semalam. Okay, jadi bila kita dah faham 8D, kita akan masuk kepada evolusi zon A. Evolusi zon A iaitu macam mana cara kita nak menggunakan zon A hari ini untuk kita trade. Dan maknanya kita akan gabung lah. Sekarang ni kita akan gabung. Contoh saya ambil contoh dekat sini. Market 8D dekat sini, 8D hari ni. And then besok tu kita nak trade. Besok market baru bergerak. Baru bergerak. So kita akan tanda. Jadi kita akan tanda zone A dulu. Zone A kat sini kan. Bila dah tanda zone A, bila dah tanda zone A, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tunggulah dia breakout ke atas dan ataupun dia breakout ke bawah. Kita tunggu je. Kita tunggu dia breakout ke atas ataupun dia breakout ke bawah. Okey, barulah kita boleh gabungkan dua ilmu ini, iaitu 8D dan 8D semalam dan zone A hari ini untuk kita trade pada hari ini. Jadi market ni dah siap. Market ni dah siap. Sama juga untuk hari Senin. 8D pada hari ini kan. Kat sini dah nampak dah 8D dia apa kan. And then esok hari Senin pukul 8 zone A terbentuk. Kita marking dulu zone A. Lepas tu kita tunggu dia breakout ke bawah ataupun dia breakout ke atas. Barulah kita akan buat ikut step dia. Kalau dia breakout ke bawah, apa step dia yang kita nak buat. Kalau dia breakout ke atas, apa step dia yang kita nak buat. Okey, itu dalam kita akan belajar lah nanti evolusi zone A. Zone A, type A, type B dan type C. Okey, itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, apa yang saya nak ceritakan dekat sini, bila market dah terbentuk, dia akan terbentuk ini dalam jilid 9 lah. Saya kata jilid 9 lah nanti ya. Saya dah bagi tahu, saya selalu tertukar. Saya sebut jilid 9 je lah. Dalam jilid 9 iaitu kita akan belajar tentang stage 2 punya 8D stage 2 ataupun evolusi zone A tahap 2. Ada pula tahap-tahap dia. Okay, evolusi zone A tahap dia. Dekat situ kita akan belajar tentang type 1, type 2, type 3. Maksudnya keseluruhan market pada hari semalam ini membentuk type 1, type 2 dan type 3. Okey. Hari ini dia buat type berapa? Okey, esok dia akan buat type berapa? Okey. Jadi yang pertama, biasanya orang akan menggunakan type 1, 2, 3 ini. Kalau hari ni market tengah jalan ni, dia pun kata, ni type 3 ni kot. Faham? Dia pun market pun bergerak. Betul lah type 3. Okey, tak kisahlah. Tapi apa yang saya nak ceritakan adalah apa yang berlaku semalam. So ada dua, iaitu apa yang akan terjadi pada hari ini. Okey, mungkin dia buat type 1, mungkin dia buat type 2, mungkin dia buat type 3, dan apa yang telah berlaku semalam. Okey, kita ceritakan dulu apa yang telah berlaku semalam dan kepentingan market semalam yang buat type 1, type 2, type 3. Okey, saya nak ceritakan bab yang itu dulu. Jadi sebelum kita nak masuk itu, kita kena tahulah kan type 1 tu apa, type 2 tu apa, type 3 ni apa kan. Untuk mudahkan kerja, untuk mudahkan faham supaya tak bergaduh sangat. Okey, bila dah faham, kenal yang asas ni, barulah korang nak kenal betul-betul. Jadi saya pecahkan pada dua je. Walaupun ada 3, saya pecahkan pada 2 je. Yang pertama adalah type 1, yang kedua adalah type 2. Jadi type 3 ni kita anggap dia sebagai type 2 je dulu. Type 3 kita anggap dia sebagai type 2 je dulu Walaupun nanti kemudian kita akan belajarlah mengenal kita pisahkan antara type 2 dengan type 3. Okey, jadi type 2, kita belajar type 2. Type 2 adalah bila kita ada terbentuknya zone A.
terbentuknya zone A, market ni dia gerak, dia tak patah balik. Itu je. Market ni dia gerak daripada zone A, bang, dia gerak, dia tak patah balik sini. Sama ada dia tak kiss ataupun dia tak sentuh langsung, tak kisah. Macam yang ni dia tak kiss lah kan. Dia tak kiss, dia gerak, dia tak kiss. Okay, dia tak kiss balik zone A. Itu sebenarnya type 3. Tapi untuk mudahkan kita kata type 2. Okay, ini type 2. Jadi beza dia dengan type 1 adalah dia breakout. Itu je. Kalau kiss ataupun tak sentuh type 2. Jadi yang berbeza dia adalah dia breakout. Ini zone A. Dia gerak ke bawah. Lepas tu dia patah balik and then dia breakout. Ni kan dia breakout kan. Ini type 1. Jadi dalam kepala cuma hafal satu sahaja. Kalau dia breakout zone A, itu type 1. Kalau tak breakout, itu type 1. Kalau dia breakout, itu type 1. Kalau dia tak breakout, itu type 2. Okay, type 1 dengan type 1 tu sama lah kan. Type 1, dia breakout balik zone A. Type 2, dia tak breakout. Itu je. Jadi tak breakout tu sama ada dia kiss, dia pergi balik, ataupun dia memang pergi terus. Jadi kat sini, okay, kita nak kena faham bila waktu yang dia boleh breakout tu, yang kita mengatakan dia sebagai 1, 2, 3. Okay, dia sebagai type 1. Okay, kat sini kita tengok, ini dia breakout ke atas, dan dia kiss. Dia tak break bawah kan. Dia kiss lah ni. Masuk dalam pun kiss lah. Lepas tu dia pergi balik. Ini type 1. Maksudnya dia memang satu side ke atas. Okay, yang ini sama juga kan, zone A kat sini. Panjanglah sikit bila nak menerang. Okay, zone A kat atas, dia breakout ke bawah. Okay, dia breakout ke bawah. Kiss ataupun tidak, ataupun jalan terus, dia tak breakout balik ke atas. Dia turun ke bawah, dia tak breakout ke atas. Yang key point dia adalah dia tak breakout balik melawan arah yang sebelum dia. Sebelum dia ke sell, lepas tu dia breakout ke atas. Tak ada kan? Tak ada, dia type 2 lah. Okay, cuma yang ini adalah type 3. Bila ada HSGLT, kita faham dia tak akan kiss balik zone A. Dia akan terus gerak. Itu perbezaan antara type 2 dengan type 3. Tapi tak apalah, kita rangkum je dulu. And then kat sini ini malah nak cerita lagi, nanti pening. Ni sebenarnya type 3. Okay, dia ke atas, breakout atas, and then walaupun dia kiss balik dalam ke apa benda, dia masih lagi ke atas. Dia tak breakout ke bawah. Dia tak melawan yang asal ke buy, dia ke bawah. Tak, dia tak buat benda tu. Jadi dia adalah type 2, walaupun ini sebenarnya adalah type 3. Okay, saya tak nak peningkan kepala korang dulu. Okay, yang ni yang ini 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Dia breakout ke bawah. Betul, dia breakout ke bawah. Lepas itu dia breakout ke atas. Ini adalah type 1. Dia breakout ke bawah, lepas tu dia breakout ke atas. Okay. Cuma kalau pada saya faham, saya harap faham lah beza dia antara 1 dengan 2. 2 dan 3 gabungkan je dulu. 1 dengan 2. Okay, 1 ke bawah ni, dah breakout bawah, ke atas balik. Alamak. So, okay lah. Okay lah. Jadi bila kita tengok balik, kebanyakannya market akan membuat type 2 kan, jarang membuat type 1. Tapi kalau korang perhatikan baik-baik, type 1 itu menyebabkan market bergerak macam mana, korang akan nampak satu key point. Jadi antara type 1 dan type 2 itu dia ada kepentingan dia masing-masing. Untuk esok kan, hari ni terbentuk type 2. Okey, besok tu dalam kepala kita dah ada gambaran apa yang market nak buat. Sama juga dengan macam yang ini. Kan, dia terbentuk type 1. Kita dah tahu dah. Okey, besok tu market akan nak buat apa, dalam kepala kita dah ada gambaran dia. Kita ikut step dia je. Step dia saja. 1, 2, 3 complete, kau layan je market tu hari tu. Okey, jadi perhatikan dulu sifat market type
1, type 1, sebelum kita belajar tentang type 2. Itu je lah yang saya nak cerita pada hari ini. Amalkan. Kita nak trade hari ini, kita mencari dulu semalam type 1, type 2, type 3. Type 3 tak payah sangat lah. Type 1. Hari ini nak trade semalam type 1 ke type 2? Semalam type 1 ke type 2? Kalau type 1, kita melompat. Ini saya bagi terus Kalau type 1, hari ini kita melompat. Okey. Jadi, kalau korang yang masih belum pandai, masih belum mahir ataupun masih kata tengah belajar 8D lagi kan, 8D tengah kucak-kacir, belajar select pair kan, cari pair yang ada type 1 semalam. Semalam type 1. Tak ada. Cari pair lain. Semalam type 1 tak ada. Cari pair lain. Okey, pair ni semalam type 1. Trade pair tu. Kan? Trade pair tu. Esok ulang benda yang sama. Cari type 1 tak ada. Cari pair lain. Tak ada. Cari pair lain. Tak ada. Cari pair lain. Jumpa. Okey, trade pair tu. Amalkan benda tu je dahulu semasa berlatih 8D dengan lebih mahir. Okey itu je lah tip yang saya bagi. Banyak betul tip saya bagi hari ni. Kalau nak tahu step dia, bagi tahu. Saya bagi link terus nanti. Saya bagi link nota dia terus nanti. Baca je lah kat dalam tu. Dah ada berapa pun saya susun step dia. Step 1, tak adalah saya sebut step 1. Tapi ada benda yang kita nak kena marking dan ada benda yang kita nak kena tunggu. Dan dah siap benda tu, tembak lah. Tembak je market tu. Okey faham. Terima kasih. Sekian. Bye-bye.